Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I hope you guys are doing well and happy always. Alhamdulillah, baby dah selamat sampai di rumah selepas discharge dari hospital tadi. So tadi aku nak basuh baju baby. Macam biasalah kan, kita akan guna deterjen khas yang 100% daripada plant based, iaitu daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan. Of course, baju baby ni memang kita kena asingkan, very sensitive skin kan. But ada satu benda yang aku suka pandang bila aku check mesin basuh bau dia. Ya Allah, kepam sangat. Dan aku tengok bahagian getah tu, especially celah-celahan rubber tu penuh dengan kotoran. Serius guys, sakit mata tengok, berkeladak dan honestly agak memalukan. So today episode aku nak share dengan hampa macam mana nak guna fungsi tap clean untuk cucian drum mesin basuh kita. Okay, kita kena menggunakan produk khas washing machine cleaner ataupun tap cleaner, doesn't matter brand apapun. This one is actually my second brand. First time dulu aku guna brand lain, okay lah, but this time Alhamdulillah memang berkesan dan aku suka sangat bau dia. Biasalah, kita semua busy dengan urusan harian kerja, anak, rumah, bla bla bla. Okay, dalam satu kotak ni actually ada 3 paket. Kalau hampa first time nak buat, better guna semua sekali ketiga-tiganya. Tapi hari ni aku dah biasa buat, aku nak guna 2 dulu. Tak kisahlah hampa guna mesin basuh jenis front load ke, top load ke, memang boleh pakai untuk semua jenis mesin basuh. Yang penting, please buat benda ni demi kesihatan baby dan keluarga. Make sure mesin tu bersih, tak ada bau, tak ada bakteria. Kita bunuh siap-siap. Selain kita nak buang bau mesin basuh tu, this method memang best untuk maintain kebersihan dalaman mesin. Allahu Akbar, berus putih yang tadi tu patah guys. Tangan ni kuat sangat, sampai berus pun tak tahan. So aku tukar ke berus baru. Jangan stop selagi tak nampak bersih, dan barulah kita boleh proceed dengan fungsi tap clean. Selamat mencuba guys. Okay, bye bye. Terima kasih kerana menonton.